Awak tak nak berbuka dengan mak awak ke? Saya bukan apa. Selagi mak awak masih ada ni, hargailah dia sebelum terlambat. Takut nanti awak masa masa tu, tak boleh nak patah balik. Bos, saya balik rumah dululah. Saya buka puasa kat rumah. Lain kali je lah kita buka puasa sama-sama Baik, Intan. Mak! Ya Allah, Intan anak mak. Oh, Intan. Allah, Intan anak mak. Mak, Intan minta ampun dekat mak. Intan kurang ajar dengan mak selama ni. Intan berdosa sangat dengan mak. Tak apa sayang, tak apa. Mak dah maafkan Intan.